Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membongkar kegiatan penyelewengan dana sebuah pertubuhan bukan kerajaan. Dua pegawai eksekutif UMNO Palestin Berhad serta seorang pengarah syarikat pelaburan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam. Bos, Ya Aziz, kenapa? bos biji tak hari ni bos? Tak sangat. Kenapa Aziz? Tak sangat. Sihat tak? Sihat je. Sihat. Alhamdulillah. Hari ni bos nampak lain lah sikit hari ni. Hari Lain ni macam je? hari ni. Hari ni je? Tak juga, sebelum ni pun dah handsome. Dah hari ni tambah handsome, tak tahu kenapa. Saya rasa macam tu lah. Sebab apa ni? Ada apa Aziz? Cuba terus terang. Sebenarnya kan ada jawatan kosong untuk manager tu kan. Saya nak apply lah untuk benda tu. Boleh tak? Sekejap Kalau saya tengok balik dekat prestasi ni, saya nampak Sirhan lagi lebih layak untuk menjadi manager daripada awak. Sebab dari segi prestasi dia, kerajinan dia, dengan dia punya penampilan smart. Kenapa? Awak boleh bagi sebab apa awak layak untuk jadi manager ni? Okey, bos. First of all, yang pertama lah. Saya ni jenis buat kerja tak tunjuk dekat orang lah. Saya ni. Yang keduanya, Sirhan tu, dia depan bos je bos. Data awal apa semua. Nak Ya jilat ke? bos lah sebenarnya. Bos tak tahu. Apa bukti kau? Bukti saya dah tengok dah. Saya tanya apa semua pekerja kita selama ni apa semua. Ush, apa diorang buat tu? Kena bagi tahu Han ni. Faham? Tak ginilah bos. Kalau bos susah sangat, kita ikut jalan tepi je lah. Jalan tepi? Maksud kamu? Alah bos, jangan bos tak tahu. Bos dah hidup dalam syarikat ni dah berapa lama? Duduk dalam syarikat ni. Takkan tak ambil sikit-sikit. Bos nak berapa banyak? Saya bagi. Cerita tepi Kalau macam tu, berapa banyak yang kamu boleh bagi pada saya? Kalau ikutkan order saya akan bagi lebih lagi. Lebih lah untuk jawatan tersebut. Okey, nanti boleh kita settle tepi. Boleh. Lepas habis. Tadi tu suaka Weh, buat apa ni? Buat kerja sikit, busy. Kenapa? Oh, tak adalah. Ni, tadi kan kau dengar ni. Ya, kenapa? Tadi Cakap lah. aku dengar, aku ada cerita pasal Aziz. Aziz, Ha, staf baru. ya. Okay, kenapa Yang kata? aku dengar dia rasuah bos tadi. Rasuah bos. Ya. Buat apa dia rasuah bos? Sebab dia nak dapat title manager. Kata manager. Ya. Bukan aku dengan punya aku ke dapat? Itulah. Tapi aku rasa aku memang layak lah weh. Tapi aku tak tapi memang weh aku nampak dia nak bayar pakai berapa tu aku tak tahu. Habis tu, nak buat apa? Weh, kau tak rasa ke apa yang Aziz sebab tu salah? Salah lah tu rasuah. Habis tu kita nak buat apa? Kita kena report weh dekat SPRM. Kita buat kat SPRM. Ya, apa boleh saya bantu? Saya datang nak report rasuah. Dalam office saya ada orang buat rasuah. Boleh tak Encik bagi details pasal syarikat Encik? Boleh. Kamu Aziz dan Danish ke? Ya saya. Kami pegawai SPRM. Boleh ikut kami ke pejabat? Untuk apa? Kami dapati salah seorang daripada kamu ada yang mengambil rasuah. Boleh ikut kami untuk bantu siasatan?
Apakah itu rasuah? Rasuah adalah penerimaan atau pemberian wang, hadiah atau perkhidmatan untuk sebarang perkara untuk mendapatkan kelebihan. Baik, dari lakonan tadi, terdapat pekerja A dengan majikannya untuk menaikkan pangkatnya. Okey, dari situ perbuatan itu tersebut dianggap sebagai rasuah kerana pekerja itu membayar sesuatu untuk mendapatkan pangkatnya bukan dengan kelebihannya sendiri. Apakah kesan rasuah terhadap organisasi? Yang pertama, ia dapat menjejaskan keadilan kerana individu yang lebih layak tidak dapat peluang yang sepatutnya didapat. Yang kedua, menurunkan motivasi pekerja untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, merosakkan imej dan organisasi syarikat. Yang terakhir, menyebabkan budaya yang tidak sihat kerana dalam organisasi, pekerja lebih mementingkan tentang hubungan dan wang berbanding dengan kebolehan dan kebalikan. Pelbagai langkah yang boleh kita buat untuk mengatasi budaya rasuah antaranya ialah mengamalkan nilai integriti, amanah dan kejujuran dalam pekerjaan. Selain itu, individu yang melihat perbuatan rasuah perlulah bertanggungjawab untuk melaporkan perbuatan ini kepada pihak yang bertanggungjawab, contohnya SPRM. Akhir sekali, pihak sekolah boleh melakukan kempen kesedaran untuk memberitahu pada peringkat awal tentang apa itu rasuah agar mereka ni faham tentang apa salah laku rasuah ni dan tidak akan melakukannya apabila mereka besar nanti. Pelajaran yang boleh diambil daripada video ini adalah yang pertama, kita hendaklah memperoleh kejayaan melalui usaha dan kemampuan sendiri. Yang kedua, rasuah mungkin memberi keuntungan sementara tetapi boleh membawa kesan buruk pada individu dan organisasi dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga, integriti dan kejujuran adalah asas kepada kejayaan yang sebenar.